Okay, baik. Hari ni hari Sabtu. Saya cuma nak bawakan kepada anda apa benda yang saya buat pada hari Sabtu petang ni. Okay, pertama sekali, tu. Kita akan isi air dulu. Okay, kemudian macam biasa saya akan siram pokok ni. Siram pokok ni. Jadi macam anda tahu semua, saya cuma ada 2 pokok. Satu pokok lidah jin, satu lagi pokok keladi. Dia tak susah pun nak siram pokok. Siram pokok, siram je lah. Tak susah pun. Yang susah dia perasaan dan semangat nak menyiram. Mungkin itu yang membuatkan orang tu boleh siram ataupun dia tak mampu nak siram. Okay. Itu yang pertama. Saya akan bawa balik. Saya akan bawa kamera ni pergi jalan. Dan saya letak dekat sini. Okay. Alright. So, apa korang nampak dekat situ? Korang akan nampak tong sampah. Tapi tong sampah untuk sampah-sampah basah, bukan sampah kering. Sampah kering saya ada tong sampah lain. Ini tong sampah basah. Tong sampah basah biasa kecil sikit. Dan plastik yang digunakan pun memang plastik yang saiz S. Kalau kita pergi pasar raya nak beli plastik sampah kan, biasa saiz S. Bila dah gantikan plastik sampah, masuk balik sini, tutup. Tadi saya baru buang sampah. Yang part buang sampah tu saya tak sempat lah nak rekodkan. Tapi ganti plastik sampah, okay. Itu sempat. Tengok. Oh ni. Ini baju. Ini baju yang dah kering. Yang dah spin. Okay. Saya ingat okay. Saya akan ambil baju-baju yang dah spin tadi untuk dimasukkan ke dalam dryer. Okay. So saya ke belakang sikit kamera ni supaya dia nampak dengan jelas. Jadi beginilah saya punya rutin
Kalau bukan harian, rutin 2 hari sekali. Tapi saya tetap buat. Kita tak boleh malas. Kalau hidup malas, tak dapat apa-apa. Kita kena rajin. Susah macam mana sekalipun, kita buat. Persoalan dia nak ke tak nak buat. Kalau nak buat, apa daya sekalipun, cara sekalipun, kita buat. Kalau nak bagi alasan, banyak alasan kita boleh bagi. Kita cakap kita letih lah, penat lah. Kita ada benda lain lebih penting lah nak buat. Tapi kalau kita bagi tahu pada diri kita yang memang kita nak buat, kita akan cari jalan. Terutama sekali kalau benda tu memang ada makna bagi diri kita. Ada sebab dan motif, ada big why. Itu kita lakukan. Kalau macam saya nak rumah saya teratur, tersusun. Sebab kita bukan hidup seorang, kita hidup berkeluarga. Okay, saya bawa ke belakang dulu. Jom ke belakang. Saya ke belakang. Dan ini merupakan dryer yang saya beritahu tadi. Jadi kalau kita dah keluarkan baju-baju daripada besi basuh tadi, step seterusnya adalah saya akan keringkan. Kalau dulu sebelum ada dryer ni, saya tak ada pilihan lain. Saya kena jemur dekat luar. Dan kalau sebelum ni saya duduk rumah sewa di KL juga, tapi rumah sewa tu apartmen, tak ada balkoni. Bila tak ada balkoni, maka saya kena jemur dekat pintu masuk. Dekat sikit. Saya kena jemur dekat pintu masuk tu, dia ada ruang sikit. Jadi saya akan buka ampai dekat situ. Dan kita jemur dekat situ. Saya jemur lah dekat situ. Dah itu je kawasan ruang yang saya ada. Itu masa duduk rumah sewa. Dan bila sampai ke rumah ni, pun masih kami duduk di awang-awangan. Cuma beza dia, dekat sini ada balkoni. Jadi saya tak perlu nak letak ampai dekat luar rumah. Sebab memang tak ada kawasan yang sesuai untuk letak dekat luar rumah tu. Luar tu semua memang biasanya common area. Common area yang dikongsi dengan penghuni lain. Jadi memang tak sesuai lah nak letak dekat situ. Dia tak macam tempat departmen yang saya duduk dulu. Kalau yang dekat situ memang kami tak ada pilihan lain lah, senang kata. Memang hampir setiap rumah memang dia akan sidai ampai dekat luar. Jadi tak ada isu. Tak jadi isu. Okay. Kita masukkan semua kain sini. Dan bila dah masuk kan, dia punya saluran udara ni akan mengalir keluar. Dan pastikan kita hidupkan Swiss. Swiss dah hidup belum dah? Swiss dah hidup. Dia dah mengalir keluar. Jadi saya tutup pintu dia. Ni saya set auto. Kita hidupkan. Saya pun tak urgent nak benda ni cepat siap. Ataupun saya tak nampak ada baju yang tebal sangat. Maka saya gunakan auto saja sini. Dan saya tekan play. Untuk mulakan pengeringan. Alright. Itu yang perkara ketiga.
Perkara ketiga saya buat. Jom kita pergi lagi. Seterusnya. Yang ketiga, saya nak cuci bilik air. Saya nak cuci bilik air. Bilik air ni kena dicuci. Sebab dah lama tak cuci, kena cuci. Baik. Buka lampu. Baik. Okey. Nampak. Okeylah, nampaklah sikit. Tak nampak semua tapi nampak sebahagian besar daripada dalam ni. Oh, nak bagi nampak tong tu sikit. Bagi nampak tong tu, ada cerita di sebalik tong tersebut. Oh ya, sebelum tu. Oh, tak payahlah. Korang pun boleh tengok daripada sini. Sini kita ada tong warna biru ni. Tong warna biru ni sebenarnya kita menyimpan air. Tapi sebenarnya untuk jangka masa sementara. Waktu tu pihak pengurusan dia kena cuci tangki air dekat atas. Jadi ni rumah kondo lama, jadi dia nak cuci air dekat tangki air belah atas. Jadi dia minta kami untuk prepare air. Tapi benda tu semua dah selesai. Dia ambil masa dalam kira-kira seminggu atau 2 minggu. Benda tu dah selesai, jadi tiba masa untuk kita alihkan. Saya nak alihkan balik tong biru ni keluar sebab bilik air ni bukan besar, dia kecil je. Dia tong ni pun besar, jadi dia dah makan sebahagian besar ruang. Saya nak keluarkan. Jadi nak cuci ni rasanya memang makan masa sekejap. Makan masa lama. Tak apa. Jadi strategi dia, saya akan gunakan air dekat dalam tong ni untuk kerja-kerja pencucian. Kerja-kerja mencuci. Okay. Sekejap. Alright, kita sambung. Okay. Okay. Jadi kita akan buat pelan-pelan. Kita akan buat pelan-pelan. Kemudian kita kena pastikan peralatan semua cukup. Saya kena cari gayung. Bekas air. Jadi gayung ni ada dekat bilik air satu lagi. Saya kena ambil daripada situ. Dan saya akan gunakan untuk mencedok air dekat dalam tong ni. Cedok air dalam tong ini. Ini kita lipat sikit seluar ni supaya tak basah.
Dan kemudian rasa dia mudah dia kalau kita pakai apa? Kita pakai hose ni. kita pakai hose ni senang je. Buka je dan kita siram. Bagi basah dulu dia punya dinding bilik air, lantai bilik air, supaya senang kita nak limur dengan apa sabun nanti. Kat dalam singki ni sebelum rasanya elok rasanya kalau kita ambil video sebelum dengan selepas. Saya tunjukkan sebelum. Sebenarnya saya ingat lah benda ni. Sekejap Ada orang kacau je. Korang boleh tengok dekat sini ni, bilik air ni memang saya tak cuci dah 2 minggu, lebih 2 minggu. Dan salah satu sebab dia supaya saya bolehlah buat before and after. Saya boleh buat sebelum dan selepas. Ini sinki tu pun dah kotor, nampak kotor kan. Ini sebelum tu ada macam-macam khazanah, pistol air lah apalah. Ini budak-budak punya mainan. Budak azan Okey. Kita sambung.
sambung cuci benda-benda ni semua. Jadi biasa saya akan mulakan dengan dua benda utama, iaitu pertama sekali sinki dan yang kedua adalah mangkuk tandas. Jadi kalau untuk cuci sinki senang je. Kita kena alihkan segala cuci muka lah, ubat gigi lah, bro gigi dan sebagainya, pergi ke tempat lain dulu. Dan contoh kalau dah ada ubat gigi dah habis kan, macam ni kan, ubat gigi dah berlipat-lipat, dah kelipit semua ni, confirm dah habis lah. Kalau confirm dah habis, buang. Tapi kalau belum habis lagi, habiskan. Jangan bazir. Okay. Okay. Jadi biasanya untuk kerja-kerja bercuci, saya akan pakai benda yang biasa, which is yang pertama ni brush toilet ni, brush toilet. Dan yang kedua adalah pencuci. Pencuci boleh pakai apalah. Macam sekarang ni saya pakai Mr. Muscle. Mr. Muscle nak pakai Harpic ke, nak pakai brand lain, itu tak kisahlah. Yang penting boleh digunakan untuk mencuci dan wangi. Okay. Macam tu. Sebab tadi kita dah curai. Tinggal ambil terus tadi dan kita gosok sampai bersih. Sampailah bersih. Ini pun satu bentuk senaman atau exercise. Jangan kita fikir exercise tu jogging, atau exercise tu lompat katak, lompat bintang sahaja. Tapi mencuci bilik air, mencuci toilet ni pun satu bentuk senaman exercise. Pada menggunakan kita punya tenaga, menggunakan segala fungsi tubuh badan kita yang lain. Okay. Jadi lepas tu kita siram terus. Lepas tu dia kering dengan kotoran-kotoran dia. Jadi kita tak nak macam tu lah, tak nak jadi macam tu. Terus curah dengan air dan pastikan bersih. Boleh tak ada kotorannya tertinggal. Sekejap budak kecil. Sini. Ni. Hop. Boom, yeah. Okay. Okay. Nampak ada perubahan. Okay.
Kalau tak jalan juga, boleh gunakan ni, apa ni? Tak tahu ada panggil apa. Tapi brand Scotch Brite. Benda ni sesuai untuk pembukaan jubin ataupun tile, dinding toilet ataupun lantai toilet. Tapi sesuai juga untuk pakai permukaan rata di sinki. Kalau kata degil, kotoran tu dia tak mau tanggal, boleh pakai benda tu. Sesuai untuk permukaan yang rata benda ni. Okay. Itu baru sinki. Yang kedua adalah mangkuk tandas. Tandas ni pun sama juga. Try dulu. Dan boleh lalu mau tengoklah mana yang sesuai. Biasa duduk belah dalam tu pun sini boleh, sini tepi ni boleh. Aku suka lah, aku suka masing-masing. Kemudian ambil boros toilet sama, ni gosok. Sebab itu yang penting. Yang penting action. Kalau plan nak buat, tak buat, saya tak guna benda dia. Dalam video ni, ini merupakan tugasan keempat saya buat petang ni. Dan untuk ini di dalam bilik air ni ataupun toilet ni, ini dua fungsi utama. Antara yang utama lah, ataupun dua benda utama yang saya akan settlekan dulu. Kalau kuman ni kita nampak macam kartun, macam dah cerita kartun. Kuman pun tak sempat nak buat rumah dah. Kalau kita kejap-kejap cuci, kejap-kejap cuci bilik air toilet, kita tak sempat nak buat rumah dah. Tak sempat nak create dia punya own masyarakat. Dah mampu semua.
ada setengah orang di toilet itu semua geli. Bukan malas, dia geli. Jadi kita tanya kat dia balik, kau kencing, kau berak, kau pakai apa? Kau kencing berak dekat mana? Jawapan dia dekat bilik air, toilet. So cakap kat dia, tak payahlah guna toilet ke bilik air, pergi tempat lain. Nak berak, kau nak kencing. Benda saya hari-hari pakai. Itu geli. Nak geli, malas nak tu. Apa pun tak boleh. Dia benda-benda macam ni, kalau kita buat setahun sekali, dia memang dia berat dan kotoran itu dah tebal tau. Tapi kalau kita buat selalu, Dia tak sempat tebal. Jadi proses nak mencuci itu pun sepatutnya akan jauh lebih cepat. Kalau kita tanyalah 10 orang, siapa tak suka toilet bersih, wangi? Semua orang nak. Saya rasa 10 orang akan cakap dia nak toilet bersih dan wangi. Tak ada rasanya. Orang selesa dan nak toilet tu busuk, kotor dan meloyakan tu kan. Soalannya, rajin ke tak rajin? Nak ke tak nak? Nak bertindak ke nak tengok je? Kalau tengok sampai kiamat pun tak settle. Sampai kiamat pun potong. Okay. Yalah, dari daripada aircon. Rumah saya pun tak ada aircon. Bilik air pun tak ada kipas. Jadi dia panas sikit. Satu cabaran. Untuk mencuci bilik air. Okay. Letih. Bilas dulu. Dan kita boleh flush sekali. Saya flush pun tak apa, tiba air. Lepas tu kita akan pergi ke, tak payahlah, untuk mobil ni tak payah.
Okay, dalam keadaan sempit macam ni, biasanya teknik yang saya pakai adalah saya kena buat by part dan saya kena alihkan barang dari belah sebelah situ ke belah sini kalau saya nak cuci belah situ. Dan nanti kita akan balas balik, letak barang-barang yang ada kat sini, letak kat sini supaya kita boleh cuci bahagian sini. Dan biasa saya akan mulakan dengan dinding dulu. Dia bahagian dinding ni dia tak nampak ketara, kotor dia tu tak ketara, tapi kalau lama-lama kita akan nampak lumut. Terutama sekali kalau memang kawasan tu dia kena air basah, lembab, jadi dia akan keluar lumut. Lumut apa bahasa Inggeris? Mole harusnya. Okay, untuk dinding sama juga, saya akan pakai pencuci yang sama. Dan teknik kena betul. Saya biasa buat 3 line. Okay. Kemudian jadi air dia punya cair akan turun ke bawah, dan lepas tu kita boleh gunakan ini macam cuci pinggan ni, ataupun ini pencuci ni pun dah nak nipis lagi kan, nipis dia gunakan sebab dia ada pemegang. Dia mudah sikit. Gunakan itu untuk kita cuci ni bahagian dinding, terutama sekali yang biasa kena air lembab. Jadi itu akan mudah kotor. Okay. Tehu. Okay, macam saya beritahu tadi, kalau tak pakai gayung tadi tu, tersirai boleh pakai pos senang sikit. Okay. Kena telefon tu. Kamera kena air tu. Saya punya kamera dia waterproof tu atau resistant? Harap ni lah. Dari situ settle. Kemudian saya nampak ceria sikit kan. Dia ada air splashing. So, dinding belah sini pula. Okay, dinding sebelah situ. Ada bawah. Sini sudah selesai, boleh sambung dengan ini. Kita akan clearkan bahagian ini dulu. Boleh buat bahagian lantai ni pula. Saya balik dulu ni. Soalan kita dah
dekat belah sini kan. Kerana memang dekat belah sini, jadi selain building tadi, saya boleh setelkan bahagian lantai tu juga. Kalau tu tanda kalau kata lantai tu ataupun tile kita pijak kaki tu dia dah berlumut, saya akan rasa licin. Itu yang orang boleh tergelincir tu. Kalau jenis yang rajin quote-unquote cuci bilik air, maksud dia malas cuci bilik air, dia duduk macam tu sampai kan berlumut. Dan kalau benda tu bersih, siapa yang buat tu, yang cuci tu, dia akan terbit dalam hati dia, dalam dia ada diri dia rasa kepuasan sebab cuci bagi bersih. Itu pendapat saya lah. Itu pendapat peribadi saya. Dia benda-benda macam ni, cuci toilet, bilik air, semua macam ni kan. Kalau kita sebagai mak bapak, kita sendiri buat, so kalau kita anak kita nak suruh dia, kita tak rasa bersalah sebab kita dah buat. Kita tunjukkan teladan pada dia orang, kita dah buat. Kita tak ada rasa bersalah. Kita boleh minta dia, ajar dia, cakap kat dia, tolong cuci toilet bilik air. Jadi korang tak banyak bantah sebab dia dah tengok bapak dia sendiri buat. Kalau mak bapak dia sendiri suruh anak dia buat, tapi mak bapak dia tu sekali pun tak pernah nak cuci toilet ke bilik air. Jadi kita jangan expect anak kita untuk buat. Maksudnya buat dengan rela hati, dengan cepat. Dia akan jadi slow sikit. Kecil tu. Basah tau semua. Macam mana ni? Kamera okey ni. Okey. Hati-hati. Okey. Sekarang ni saya rasa saya boleh alihkan. Boleh alihkan benda ni. Lalang tu cuci sekali lah. Besin mandi diorang. Cuci yang bahagian bawah dia. Tak pernah bercuci. Gila sikit-sikit. Supaya dia boleh bertahan 100-200 tahun. Baik, dia boleh masuk dalam. Boleh masuk dalam mengecas celah. Ya.
Satu piece sama juga satu piece dulu. Kalau kita dah cuci bersih dah. Benda yang kedua, kita alihkan tong. Tong. Dah kurang berat, tak berat sangat. Sikit. So, satu. Kita nak hidup dengan kesempitan. Nak kena guna kepala otak. Kepala otak tak function, tak guna. Okay. Okay. Ni. Biasa saya letakkan 3 line sabun ni. 3 line maksudnya macam ni lah. Okay. Sini. So masuk dinding sebelah sini pula. Kalau tile ataupun jubin ni, mosaic ni, kalau bagi permukaan luar tu okey, dia senang nak tanggal kotoran. Tapi dia jadi masalah itu dekat celah-celah, celah-celah antara tile satu tile dengan tile lain. Dekat situ lah biasanya lumut ni akan terkumpul, susah untuk dibersihkan. Yang tu kalau betul nak bersihkan, kita kena pakai berus. So berus dia boleh masuk ke dalam ruang-ruang yang sempit macam tu. Jadi dekat situ kita boleh tengok pemilihan tool, peralatan tu penting. Bukan semua tool sesuai untuk semua benda. Ada tool yang dihaskan untuk menyelesaikan satu-satu masalah. So, kalau kita ada duit, kita beli lah. Tak ada, pakai apa dulu. Jangan pening kepala. Okay. Okay. Dan boleh siram pakai air. Kalau nak siram tapi tak mercik, boleh buat macam ni. Macam air kat gelas bila dia turun. Air perhiasan, air pancut perhiasan. Okay. Settle. Seterusnya. Ya tak letih. Tapi kalau at the end kita tahu kita berjaya untuk cuci bilik ini menjadi bersih dan wangi, segala keletihan kita tu akan paid off, akan terbayar. Jangan risau. Kesengsaraan sementara, kepahitan, penderitaan sementara.
the end kita akan merasa kemanisan kejayaan kerana berjaya mencuci bilik air. Jadi cerita pasal yang celah-celah tile tadi tu, yang tu saya tak buat selalu, saya buat mungkin 2-3 bulan sekali. Saya tunggu betul-betul lumut tu dah betul-betul tebal ataupun teruk sangat. Waktu tu lah barulah saya gunakan brush untuk cuci, untuk berus dia bagi bersih. Itu pasal bilik air juga. Itu hari saya pergi cat grill kat balcony tu. Saya gunakan cat minyak. Cat minyak maksudnya kena gunakan pelarut. Kena gunakan pelarut untuk cuci berus, melarutkan cat tu sendiri bagi dia lebih cair, tak pekat sangat. Jadi ceritanya bila dah habis cat semua tu, kononnya buanglah terus direct ke dalam lubang ni tau. Walaupun ada cara yang lebih sesuai untuk buang bahan-bahan chemical atau kimia ni, saya buang kat situ. Tapi tak jangka dia akan mengotorkan tile-tile atau mosaik saya ni. Dia jadi bercampur-campur, dia jadi warna kelabu, warna cat. Jadi tak cantik lah. Ada sekali tu lah dia kena dekat tepi ni sebab dia terpercik kan. Bila kita tuang tu macam mana. Jadi habislah yang putih-putih ni, mosaik ni pun dia jadi warna kelabu. Yang kepala waktu tu. Tapi bila fikir balik, saya pun fikir balik, benda ni mungkin boleh settle dengan pelarut. Solvent tu kita pakai thinner lah, thinner. Jadi saya pun belilah thinner. Saya beli thinner sebab saya tak jangka lah dia boleh larutkan lagi sisa cat yang kena dekat tile untuk jangka masa yang lama. Kalau contohlah benda tu dah melekat 2-3 minggu, saya rasa mungkin solvent pun tak boleh nak cuci. Tapi bila saya test balik, thinner tu boleh buat. Dia boleh cuci balik bagi cantik. Power lah bahan kimia ni bila lawan dengan bahan kimia lain. So bujur lah betul settle dan mosaik tu saya boleh clearkan balik. Tak adalah dia kelabu jadi kotor kan, nampak kotor, cantik. Sekejap. Sikit lagi. Ada sikit je lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sini dengan lantai belah sini. Tu je ingat.
Kita nak membungkuk semua ni. Kita semua orang nak buat. Ya, saya faham. Tapi sekali orang yang memang ada sakit belakang, kan ada alasan. Dia ada sebab tertentu kenapa dia tak boleh buat. Itu saya faham. Tapi kalau siapa yang sihat walafiat, kalau tak nak buat juga tu pemalas sama dia. Pemalas sama dia. Okay. Okay, buat macam ni. Dia tak memercik, tak terpercik. Dia kepala pipe dekat dalam toilet ni sebenarnya, ataupun saluran pipe dekat dalam tanah ni, dalam batu ni patut kena bawa balik. Tapi dia dulu lah, bajet dia besar juga tu. Dulu apa ada boleh pakai tu. Dulu juga. Okay. Dia kalau tak ada benda ni kan, tak ada pencuci macam toilet, pencuci mangkuk tandas toilet ni. Kalau kata tak ada benda ni, biasanya saya akan pakai apa tu? Saya akan pakai biasanya shampoo. Shampoo sebab shampoo ni dia ada kuasa mencuci dan biasanya dia ada banyak buih kan. Jadi kalau nak cuci lantai apa semua ni nampak menarik sikit. Itu alternatif lah, alternatif. Kalau kata ni dah habis ke ataupun tak ada. Okay, lantai pula. Okay, kat sini tu.
Dia panas kat dalam bilik air ni sebab cuci ni kurang sikit sebab saya buka pintu. Tapi pengalaman panas ketika buat kerja saya tak boleh lupa adalah bila saya kena naik dekat loteng rumah kampung, rumah mak abah saya kat kampung, kat Johor. Itu waktu tu dah dekat tengah hari, naik pula dia punya siling naik dalam siling tu, atas siling. Memang atas tu direct lumbung zinc, kena kena matahari. Uish, dah masuk oven. Tu tak boleh tahan. Okay, ni air pun, air dalam tunggu dah nak habis seperti yang kita jangkakan. Right. Ya, kita letakkan nanti di situ. Tengok. Air ni pun dah nak habis. Biasanya saya akan cuci pun. Sebab kalau memerlukan saya akan pakai balik tong. Ini banyak jasa. Jasa dia tu bila air tak ada. Air tak ada pula. Bila nak tak ada air. Okey. Keluarkan air dia. Okey. Kemudian cuci di dalam dia. Cuci dalam dia. Cuci ni dulu. Seeloknya pakai air lain. Boros ni. Okey. Cuci belah dalam. Okey. Cuci bersih-bersih. Okey. Ni nanti saya akan keringkan kat balkoni. Saya akan bawa ke balkoni untuk dikeringkan supaya dekat cahaya matahari, kering. Dah kering baru bawa masuk balik ke rumah untuk disimpan. Adalah ruang sikit simpan benda ni. Kat ni. Okey. Cuci bahagian luar dia pula. Kalau buat kerja saya suka buat yang paling sempurna saya boleh buat. Masa yang ada, peralatan yang ada, yang baik. So, okay. Alright. Jelas dia pula. Botol ni besar.
Kalau terus dibiarkan kat dalam bilik air, sakit mata dan rasa sempit. Dia kena keluarkan daripada bilik air. Dia tak digunakan. Tak ada point nak tak ada air pun. Dia tak diperlukan. Okay. Okay. Right. Dah siap dah tong dia. Jadi saya akan bawa keluar tong ni. Supaya kita boleh biarkan bilik air ni. Okay. 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 Alright. Tong dah dikeluarkan. Sekarang ni cuci penutup dia pula. Boleh jadi yang hiasan terakhir dalam sini. Buang sikit sabun. Cuci ni dulu. Tu. Cucilah dia. Mencabar. Okay. Alright. Okay. Okay.
Tahan. Okay. Alright. Rasanya dah selesai tugasan saya hari ni. Di bilik air ni. Saya boleh kemas sekejap. Letak di tempat yang asal. Sekarang saya akan bawakan hasilnya. Right. Jom kita tengok. So ini sinki. Kalau nak dibandingkan dengan sebelum tadi, sinki ni nampak lebih bersih. Cuma ni ada kesan kotoran sikit. Okay. Dan air pun laju. Air laju sebab kalau kau nak tengok video saya sebelum ni dekat YouTube, saya ada tunjukkan cara macam mana saya cuci sinki ni. Tapi bukan sinki yang ni lah, sinki untuk bilik air yang satu lagi. Jadi mangkuk tandas pun clean and clear, lebih selesa untuk dipakai, nampak bersih dan bau harum. Begitu juga dengan sudut sebelah sini. Sudut sebelah sini tadi kat situ ada tong warna biru tadi, sekarang dah tak ada, jadi dia nampak lebih luas sikit. Nampak lebih luas sikit. Okay, nampak okay, jadi itu adalah the after. Okay, selepas kita cuci bilik air tadi. Jadi saya fikir itu saja saya nak kongsikan kepada korang semua dari tempat kejadian di bilik air ni. Jadi siapa yang mungkin tak pernah cuci bilik air, boleh cuci bilik air hari ni. Siapa yang dah biasa cuci bilik air, teruskan, keep up the good work. Sebab kalau kita mengidam-idamkan, berimpian untuk mencuci bilik air sampai bersih, tapi kita tak buat, tak guna. Sebab tak ada apa-apa tindakan. Itu hanya ilusi saja. Jadi buat sesuatu dan kita mampu untuk menyumbang sesuatu kepada diri kita dan juga keluarga. Bye-bye.